Farah, satu klien, saya nak tolong awak closing ni. Satu klien yang awak rasa boleh closing dan awak memang nak closing dia. Nanti Eli tolong closing. Sebab kita nak pergi Ipoh ni. Ipoh bulan? Hujung bulan ni. Hujung bulan ni. Berapa bulan berarti? 20. Boleh? Alright. Okay, Farah, satu closing. Kita nak awak closing orang ni. Orang yang ada duit. Siapa? Mazlan. Mazlan yang dulu? Ya. Tak ada lagi orang lain daripada Mazlan? Ada, tapi yang lain tu macam... Tak apa, it's okay. Kadang-kadang kan kita sebut nama tu banyak kali, memang kita nak closing dia, tapi belum dapat closing dia. Okey, kita pergi dia punya kes. Mazlan. Okey. Umur? 52. Okey. Cerita sikit tentang dia. Dia berniaga apa? Dia ada banyak. Dia ada company construction lah. Construction company. Oh, sebelum saya lupa, saya nak nanti grup ni nanti pergi ke ada satu kedai dia jual kereta recon dekat Alustar. Construction company. Okey? Apa lagi yang awak tahu pasal dia? Dia actually dia construction tu dia company private lah. Tapi dia punya like itu saya dia punya job dia apa? Dia ahli majlis bandaraya Ipoh. Oh, dia ahli majlis. MBI kan dia DBI. Dewan Bandaraya Ipoh. Okey, lagi? Lepas tu ada dia macam board of directors untuk several companies tapi yang Berapa kaya dia punya kaya yang awak tahu? berapa kaya? Yang main kontraktor, main rumah. Dia pernah disclose lah dia punya rumah berapa banyak. Berapa rumah dia ada? Sebab maklumat ni kita boleh dapat gambaran apa program kita nak propose kepada dia. Ada program yang dia perlu, ada program yang dia mahu. Kalau sekadar mahu kereta, dia boleh beli any kereta. Tapi kalau dia mahu Rolls Royce, dia akan beli walaupun harga mahal. Nanti korang akan jual kepada high net worth ni bukan yang dia perlu. Kita dah tak boleh dah buat ni. Ini yang dia perlu. Ini what he need. Ini what he wants. Tak sama. Tak sama. Ya. Nanti kita tak boleh ikut selera kita. You kena beli ni. Dia tak suka to be dictated by you. Dia tak suka. Dia bagi tahu apa dia nak. Nanti dia dekat nak balik, you buy 5 juta lah. Dia rasa nak tambah lah kau ni. Ada 2-3 property, nak tambah 5 juta. Ikut apa dia cakap. Sebab itu yang dia nak. Kadang-kadang tak logik pun. Benda dia nak tu. Saya rasa nak beli kuda lah. Tiba-tiba kuda dia nak beli. Kan? Kita yang tahu kuda yang mana, kuda yang mana. Kita tahu nyanyi kuda yang mana je. Rupanya dia nak kuda yang lawa tu dekat Russia. Kilat kulit tu. Sebab tu saya bagi tahu manusia ni bila sampai ke peringkat ini no longer what he need but what he wants. What we want. Okey. Awak rasa apa yang dia perlu? Apa yang dia nak? Now kepada wants, apa yang dia nak? Apa yang Kau rasa lah kau nak propose apa kat dia? Okey, kejap. Isteri dia kerja? suri rumah. Isteri suri rumah. Bagus. Seorang dua? Seorang. Pasti? Tawadi jam. Saya nombor Kalau dua. ada dua, saya terus boleh closing. Nice. Ada nombor dua, saya terus boleh closing. Ya, tengok saya closing nombor dua. Ya, saya bagi tahu. Datuk, Ni Datuk ni. Mazlan. isteri pertama taken care of Datuk. Semua taken care of. Semua nama atas nama dia, Farah semua tak. Isteri kedua saya nak tanya, dah daftar ke belum? Gila kau dah daftar. Oi, mati aku menjawab. Dia satu keluarga betul akan serang aku. Oh, tak register. Datuk tahu tak apa makna tak register? Datuk ada 100 juta, something happen,
semua 100 juta akan pergi pada yang pertama, yang kedua tak dapat apa. Ya, tak tipu. Dan saya pernah jumpa satu orang, isteri kedua datang ke rumah suami ketika suami meninggal, pergi, anak yang sulung bagi tahu, jangan minta apa-apa ke Haji, hutang dia banyak, balik. Kena halau macam tu. True story. Depan mata kita berlaku. Ya. Ya, percaya cakap saya. Okey. Tak apalah, jangan cerita situ. Kita cerita isteri pertama. Okey, apa yang you rasa yang dia perlu? Atau kita boleh tanya macam ini, apa yang dia dah ada? Apa yang dia dah ada? Biasalah, medical card. Pertama, medical card dia dah ambil dengan Prudential. Dah. Sebab Prudential dia memang train. Daripada mula masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Medical card. Dia mula. Bila. Jangankan AIA pun sama. Masuk trainer je, training. Oh, yang ni kita ada new program on medical card. Keluar lagi new medical card. Pasal yang lama yang dah naik dah tu, jual lagi yang baru. Dia dah ada hibah. Sebab dia dah banyak, maka dia hibah ambil 2 million. Ya? Okey, lagi apa lagi dia ada? Wassalamu. Itu je lah yang dia dah ada. Percayalah cakap saya. Tak ada yang lain-lain. Okey. Kemudian, apa yang dia belum ada? Ada dengan apa? Abang. Okey. Awak rasa apa yang dia belum ada lagi? Kita takutkan dia. Kau cakap dia tak tahu. Dia tahu. Senang. Senang hidup. Saya tak tahu sebab dia tak belajar. Kalau dah tahu, kita dah tak belajar kan? Okay. Yang dia belum ada, yang pertama. Ya, yang dia belum ada, loan cancellation plan. Berapa loan yang dia ada? Loan cancel. Oh. Ada tak beli rumah baru? Ada tak beli kereta baru? Ada tak buat pinjaman baru? Tak ada. Dia betul-betul tak ada pinjaman. Dia yang nama rumah tu satu je masih dalam loan. Satu rumah lagi. Okey, berapa? Tak tahu, tapi kat KL tu ada MRT lah. Dalam berapa? 2 million? Mungkin 1 million. Okey. Pertama, katakanlah dia masih lagi ada loan 1 million. Yang ni nak kena ambil. Sebab dia kata, saya bayar bulan-bulan 6,000 per month. Kepada you 6,000 per month is chicken feed. Nothing. Chicken feed. Nothing. Tapi kepada isteri you yang suri rumah is everything kepada dia 6,000 tu. Dia tak mampu nak bayar. You kena ambil protection ke atas rumah ini. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dia ada lagi yang masih kecil? Berapa orang anak dia? 2 orang. Okey, yang besar? Seorang 20 dah 22 seorang 21, seorang lagi 24. Dah lantik jadi director of the company? Dia dah lantik jadi director of the company? Tak, seorang dah habis belajar, seorang kerja. Yang ni kerja? Yang satu tu, dua kerja. Kita nak kena kaji filosofi dia apa. Ada orang kadang-kadang, aku tak bagi kau kerja dengan aku, nanti kau tak ada disiplin. Kau kerja dulu dengan orang, biar kena maki dulu, cari pengalaman. Kita nak kena tahu filosofi dia. Okey. Untuk anak ni dan isteri, kita tanya dengan dia, dah ada belum hibah keluarga tersayang? Dah ada belum? Dia kata apa tu? Hibah keluarga tersayang bermaksud kita dah pindahkan harta tunai dalam bentuk polisi ni kepada anak-anak kita dan keluarga kita to buy time. Sebab you kena tengok ni perkataan. Apa tu? 7
tahun yang gelap kepada keluarga you. You kena ingat, Sosialawati walaupun dah ada 74 juta cash dalam akaun, 7 tahun freeze. Ini yang orang cukup takut. Ada duit tapi tak ada duit. Ya, cukup menakutkan. Baru ni saya minta Abang Din pergi ketuk pintu Sosialawati punya anak. Saya nak jumpa dengan dia. Dah dapat dah nombor. Nanti dia buat follow up. Saya bagi Ibrahim, tak tergigit dia kata, tak apa. Biar aku gigit dia tak kali ni.